Selamat datang ke Vibe. Ini Syayu Podcast, tempat kisah pun tiba. Saya Syah, ini Ayu, kami cara dari hati. Kisah hidup sebenar, itulah yang dicari. Kau ada luka, ada impian, nak luar rasa. Jom kemai, lepaskan segala beban jiwa. Tiada lakonan, semua jujur dan nyata. Setiap kisah bersinar, penuh mata. Duduk santai atau masuk bersembang. Ini Syayu Podcast, mana gang yang tenang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Syayu Podcast. Kepada korang yang sedang menonton kita di Spotify dan juga YouTube, thank you very much untuk korang punya continuous support ya. Saya tengok makin banyak like. Yes. Dan view pun quite good Betul, Alhamdulillah tau. Kita really appreciate really. Sebab it's not easy lah. Terima kasih kita faham sangat-sangat untuk podcaster yang dah lama otai-otai ni semua kan. Podcaster. Apa yang mereka lalui ni is not easy. Sama lah kita baru dah start kita kan. Baru. Jadi for kita berdua ni suami isteri, kita akan tampilkan juga guest-guest yang kita jemput untuk menyemarakkan lagi lah suasana. Okay, so this time around for this topic, siapa yang request? Saudara awak? Saudara saya. Dia mau request macam kalau boleh dia nak tahu macam mana kita nak create awareness untuk budak-budak yang istimewa ni. Kadang-kadang ada orang faham, kadang-kadang ada orang tak faham. Jadi kita nak berkongsi dengan korang sebab memandangkan kita pun ada anak istimewa. Betul. So basically apa yang kita nak kongsikan ni, bagaimanakah cara yang baik untuk kita sebagai komuniti Islam di Singapura ni, kita nak learn to accept anak-anak istimewa ni sebahagian dalam hidup kita. I mean kalau kat Singapura ni mungkin untuk komuniti budak-budak istimewa ni tak terlalu besar tau. Betul lah. Sebab kita pun mungkin kita pun dengan rakyat kita pun tak berapa ramai. I mean like, so istimewa, anak-anak istimewa ni tak mungkin tak ramai lah. Tapi ada. So kepada orang di luar sana, you jangan pandang orang-orang ataupun yang bawa anak istimewa ni, it's like macam how to say that, you tengok dorang ni macam it's like janggal tau. Macam you tengok dia macam something species different tau. Tak. Faham. Diorang ni actually manusia juga. Diorang sebenarnya nak bebas. Nak bersuara. Diorang nak buat apa yang sebenarnya kita pun buat. Cuma satunya diorang terhad. Daripada disability diorang ni, diorang tak boleh mampu tu, tak mampu ni. So ada kita limitation lah. Limitation diorang tu tak kira terhad lah. Tak boleh nak ke sana sangat. Betul. Kena someone bersama diorang. So kadang-kadang cara diorang nak meluahkan ataupun nak bercakap tu pun diorang tak pandai. So kadang-kadang dengan cara apa? Menjerit. Nak bagi tahu kat kita dia nak itu. Betul. Tapi dengan menangis, dengan ada orang macam rasa irritating si budak ni jerit-jerit. Macam mengganggu. Pasal yang paling common saya rasa kat luar, anak-anak istimewa yang people associate with. Kira yang nampak macam budak-budak autism example. Betul. Kita pun ada saudara mara yang ada autism, kawan-kawan yang ada autism. So first thing maybe we can talk about pasal kita nak, sebelum kita nak engage kita nak engage diri kita berdepan dengan budak-budak macam ini, what is the proper reaction? Korang just imagine kita fikirkan mak bapak dorang. Okay, mak bapak anak-anak istimewa ni, the struggle that they going through untuk menjaga anak-anak dorang. Because definitely as mentioned, anak-anak istimewa ni tak minta dilahirkan, dorang ni tak minta nak jadi istimewa dan sebagainya. Jadi bila kita start to understand sebelum kita nak judge budak tu, cuba kita bayangkan diri kita as parent, kita ada anak istimewa macam itu. Dulu kan sayang, bila sebelum saya ada anak istimewa, saya macam think anak-anak istimewa macam bukan pandang sebelah mata, tapi macam okey lah, tak muda sangat lah. Bukan macam bila diorang jerit tu nak marah tak. Tapi macam okey lah, itu memang cari hidup diorang Kita tak more particular about apa yang diorang sebenarnya nak sampaikan ataupun apa reaction diorang sebenarnya tau. Macam budak-budak ni kadang-kadang bila diorang menjerit tu, diorang nakkan is actually perhatian daripada perhatian daripada kita. Macam kadang-kadang why not just maybe dekat dengan diorang, I mean talk to them, or maybe you just said hi. Betul. They will datang, I mean
get back to you tau. Dengan reaction diorang, dengan cara tersendiri diorang tau. Dulu before saya ada anak istimewa, so saya tak bodoh benda-benda gini. Tapi bila saya ada anak istimewa, I feel macam mana budak-budak ni feel. Macam maksudnya macam kalau orang sekeliling kita yang tak sedar yang anak-anak ni sebenarnya dia memandang kita, dia tengok apa perbuatan semua orang-orang yang di sekeliling dia. Betul. I mean macam kau pandang dia dengan cara kasih sayang, kau tegur dia, kau say hi baby, what are you doing today? Of course diorang akan senyum. Yes. They are very happy, very loving kids dong. Betul. So macam fun kalau kita tegur dia, kita senyum kat dia, dia actually give you. Dia akan cakap hi sayang. Afan is always say hi sayang, dia akan cakap gitu. Lagi-lagi kalau orang sayang kat dia. Ini masalah dia sayang is basically the understanding lah. Orang kadang-kadang really tak nak approach, maybe nak berkelakuan macam gitu dekat budak-budak ni. Cuma diorang tak tahu. I know sometimes they don't bother. They don't bother about this. Diorang macam tak kisah sangat lah. Itu bukan kehidupan aku, apa kenapa mesti aku nak ambil kisah sangat. Betul. So sometimes orang macam gitu tapi sebenarnya anak-anak istimewa ni sebenarnya adalah tanggungjawab kita semua. It's actually tak bermakna macam anak istimewa kita tak ada anak istimewa, kita nak kira tunjukkan kat budak tu, kita harus kira be a part of dia punya life jugalah. Betul. Even as jiran ke, as kawan jauh, bila ternampak, we just make them feel comfortable. Okay, like macam kita we welcome them. Bila kita welcome them, apa lagi perasaan diorang punya mak bapak? Of course they feel appreciated, because the sad part ni kita share dengan korang out of kita punya own experience. Kita nampak mak bapak yang sampai tahap malu tau. Korang bayangkan macam anak dia apa aktif ni, bila dia keluar dia tahu 90% or 80% orang akan macam triggered dengan perangai anak dia. So kenapa ada that kind of hati kita ni, kalau kita cakap kita ni champion lah kenapa sampai tahap kita ni ada parents lain yang boleh rasa macam limitation bila nak keluar, tak rasa sedih ke? Macam saya personally, saya rasa macam very sad lah. Why not we welcome anak-anak istimewa ni, just be a part of kita punya community. Perangai lain-lain, kita pun ada perangai. Betul tak? Kita dengan member kita yang sihat walafiat pun boleh berperang, boleh begini, boleh gitu, betul. Apa lagi perasaan. So ini lagi masalah budak tau. Budak ni istimewa yang dia tak minta dilahirkan jadi macam itu. Tapi at the same time dia menjadi satu ujian untuk kita masyarakat. Masyarakat yang kecil aja ni. Kita kecil kena support lah. Ini kita punya take lah. We welcome them. At the same time, mak bapak diorang also akan rasa welcome. So they can be a part of our life, like very interesting lah, very happy as a community, we treat each other well and so on lah. Itu saya punya pandangan lah. Kalau pandangan saya kan, lagi kalau okey lah, sebab kita saya mesti nak kena sentuh juga hal peribadi anak saya. Macam kadang-kadang boleh. Kita keluar kan, Afan ni satunya ialah of course dia ni sebab epilepsi kan, dia penat, dia tak boleh jalan jauh. So kadang-kadang saya bawa stroller. Of course kalau stroller yang dia namakan untuk special punya budak ni difference. Lagi-lagi dia sebab epilepsi kan. So bila dia kena seizure phase tu, that stroller is actually memang untuk dia, is design untuk dia, untuk dia baring. So time dia kena tu, I kena lie down kanan stroller tu. So nampak lah dah macam dia punya besar kan. Yes. Ada certain orang macam bila kita tolak stroller ni, dia cakap, asal nak kena tolak stroller besar-besar irritating apa gitu. Macam irritating apa. Lepas tu asal budak ni tak nak jalan dah besar-besar gini, dah 10 tahun kot. Macam gitu tau. Correct. Sebab satunya stroller dia tu, of course kalau orang yang tengok, itu bukan stroller biasa. Betul. Stroller dia tu besar dan and kadang-kadang orang assume tengok kita ada stroller ni actually harga dia 6,000 lebih itu betul. Sebab tapi subsidized heavily. Tapi kadang-kadang orang punya perception, ini mesti loaded parent loaded. Singapura ni kan banyak subsidized. So this stroller kita tempah khas tau, betul. Daripada Jerman. Yes. Price dia is around 6K. Yeah. So
is up to that family. Dia dapat berapa banyak subsidies yang dapat. Alhamdulillah kita dapat cover because dalam 80%. Korang kena understand, even by looking at the strollers outside, this one just for education saja. Kita jangan assume lah benda ni kira dia beli out of tak. action, nak naik bus, nak beli stroller dia ni pun follow by dia punya sakit tau. I mean like kalau dia punya stroller tu tak suit untuk dia, untuk time dia kena seizure, diorang takkan allow. Betul. So this subsidize pun tak boleh approve. Faham tak? So saya pernah tanya, macam saya cakap, boleh tak Afan nak beli stroller yang macam twin untuk adik dia, pasal saya dah bawa adik. So diorang cakap, sorry mami, because tak ada stroller yang boleh mampu untuk tampung 2 budak. So sebab kerana Afan punya sakit ni, tak ada stroller yang boleh ada kira special untuk sekali dengan ada budak kecil lah. So dia cakap, kalau nak hanya ada yang single je. So dia tak approve. So kalau tak approve pun kita tak boleh dapat lah subsidize tu kan, betul tak? Betul. So ini kita berbual pasal stroller istimewa. Betul, stroller istimewa. So kadang-kadang, you tahu pasal apa? Bila I pergi KK tengah attend Afan punya sakit ke apa kan, bila I kadang-kadang bawa dia punya stroller, ada satu parents ni approach saya, macam dia cakap, where you buy this stroller? They want to know lah. Then dia cakap, oh this one because this is special stroller for my son, dia ada epilepsi. Dia cakap, my son pun dia cakap dia ada sakit epilepsi, tapi dia nak apply susah subsidize tak dapat. Tapi kadang kita nak tengok subsidize because dia punya background, maybe husband dia kerja. Yalah, of course kadang-kadang tak semua dapat berapa. Dia follow by ni lah, by kategori family tu punya ni income. Requirement dia. Requirement dia. Kalau dia tengok income dia besar, mungkin dia pun subsidize tak berapa banyak. Betul tak? So alhamdulillah Afan kerana suami seorang bekerja. So alhamdulillah dapat cover lah. Tapi bila kita jalan tu, kadang-kadang sebab stroller dia ni tak ada special need or handicap sticker. So people think macam, kenapa lah budak ni tak nak jalan? Betul. Kenapa lah budak ni nak pakai stroller? Itu is the main thing yang kita nak share dengan korang, is untuk kita detect lah. Kita belajar je, never mind. Kita tak cakap orang yang ini semua jahat. No. Kadang-kadang diorang tak ada ilmu. Jadi yang benda topik dia yang kita nak sampaikan ni, kita nak emphasize lah untuk masyarakat learn, like learn to see. Tengok budak ni macam-macam jenis. Ada budak nampak normal tapi dia ada dia punya special dia yang kita tak tahu. Maybe dia diagnosed with serious sickness ke, ada cancer ke, ada apa ke, It's not then yang buat dia jadi disable lah. Betul. Maksudnya. Kadang-kadang saya nak sentuh pasal benda ni pun bukan kerana untuk baby kita atau untuk anak kita seorang kan. Yes. Because ada happen tak salah yang pernah jadi saya terbaca dekat Vivo pun cerita yang gaduh tu. Pasal seorang disability lelaki naik lift tu. Korang pernah nampak kan yang seorang lelaki India tu yang bila dia kata, itu pun kira dia punya, is it bapak dia atau abang dia yang disability kan, bila dia tolak mungkin dia talk like macam dia nak ke belakang, orang kat belakang tak give way. Ini pun one more thing kita nak bagi tahu, please lah give way. Bukan nak cakap apa orang-orang bukan kita nak minta special attention ke apa, but korang fikir logik lah. Bila kita nak live dalam bermasyarakat ni, kita memerlukan pemahaman ataupun give and take yang tinggi tau. Betul. Macam kita sihat walafiat, kita nampak stroller walaupun kita tak tahulah, it's just logic, like why not you take the stairs instead ke apalah. Ataupun tunggu turn, relax, chill. Jangan macam lift tu last pula, dah tak ada lift lagi depan ni kan. So that thing sadly happen lah. Tapi kita nak try to be neutral tau. Kita tak nak cakap macam certain parents yang kononnya lah. Ada juga yang ada special need ni, dia rasa dia macam self-entitled pula. Ada orang macam itu, macam aku special, korang semua kena give way. Ada, bukan tak ada. Ada. Tapi why not we choose to give way? Kita bagi aja. Jadi macam api dengan air tu kan, dia boleh padam tau. Sometimes ada orang macam gini, tapi kita tahu kita jangan pandang orang yang sihat tu, kita pandang orang yang kurang upaya tu instead. Kalau macam abang tu macam garang-garang gini, yang sihat ni yang tolak macam nak self-entitled, kita try learn to jangan menghakimi orang dia, kita hakim orang yang tengok gini, budak tu. Pasal apa tau, kita tak tahu stres diorang. Yes. It's not easy nak bawa orang. I nak cakap apa, pasal you ada ibu handicap. Ya,
Kalau keluar, kalau mak dia kita bawa sekali pakai wheelchair. Afan pakai stroller. I also ada anak kecil pakai stroller. So takkan nak pakai sekali 3 benda kan. So selalunya kena mengalah yang kecil, kadang-kadang kita dukung pakai carrier. Betul. So Afan mesti nak kena special. Tak pun kadang-kadang kita pakai kita punya twin stroller tapi nanti kalau naik bus kita, sebab kita suka public ni tau, public transport, public bus kan. Easy kan. So nanti mak pergi dulu naik bus, first bus, second baru kita pergi. Tapi awak ingat, as a service provider lah bus, ada satu insiden just share dengan korang. Ini aku yang trip. Dia ini pasal biasalah, awak biasa trip juga. Kira actually not supposed to lah, just share dengan korang nak pergi daripada Marsiling, kita nak pergi just 2-3 bus stop je. 2-3 bus stop je. Jadi what happened was I bawa my mum ni kira wheelchair. Yang isteri bawa anak istimewa, yang bus driver tu tak tahulah dia istimewa because cannot know. But yang menyedihkan tu, bila bus tu sampai je, belum buka pintu, apik tu dah gini tau. Dah macam actually muat. Dia bukan, dia cuma macam risau. tak sempat cakap, I think pasal dia is reaction for like apik-apik lah. Biasalah apik-apik, uncle-uncle kan. Macam dia dah biasa. Bising. Aku ni biasa kerja. You know like jarang lah nak jalan-jalan dengan orang. Tapi once a while begitu, then get to find out that kebanyakan most of the time, even as a bus driver ni yang mistreat my families ataupun cab driver and so on. Actually pada dia nothing, dah biasa lah diorang buat macam ini. It's normal. For us like normal. For me and my helper, kalau kita keluar bawa mak, bawa anak kecil dengan stroller, itu dah terbiasa. Kadang-kadang memang boleh fit benda tu. Maksudnya wheelchair masuk dulu, stroller sebelah. Tapi kadang-kadang tak semua uncle ni okay dengan benda gitu. Kadang-kadang dia cakap okay, priority macam is bus dia actually lah. wheelchair Dia dulu. bus tu. Memang priority is wheelchair dulu. But kita orang cakap boleh uncle, boleh masuk. Dia uncle macam cakap, mana boleh, dia dah bising-bising. Bising, itu masalah dia. Aku terus masalahnya kan bila dia dah gitu, terus I tengok muka suami I ni salah orang dia cakap tau. Terus, tengah suami aku kat sini dia bercakap. But bukan kita nak tunjuk bangga, kita marah. But the fact that I didn't realise, sebab aku bekerja that even my own wife is facing this kind of thing and dah sampai jadikan normal. Pada aku nak start to share lah pada community. Jangan make it a habit. Kita mistreat orang-orang yang you know like handicapped people ataupun lagi-lagi yang kat dalam istimewa bus dan sebagainya. Please give priority pada orang-orang macam ada wheelchair ataupun stroller, bagi masuk. Itu memang tempat dia orang. I know you guys always berdiri di daerah situ kan, I mean area tempat wheelchair dan stroller. Tapi kalau ada orang-orang tu, janganlah you guys tengok dia macam betul. You guys kan boleh naik atas ataupun duduk so, kat belakang. So disclaimer sikit lah. Kita just cakap sekali lagi, kita be neutral. Okay? Neutral, ada juga nyonya yang wheelchair, tapi bila kita cakap hi auntie good morning, muka kita alamak dia ni dah wheelchair step lagi. Ada juga. Tapi what I'm trying to say is kita just you know like gini ya. Kita learn tu because it will make us feel better also at that particular orang yang disabled. Kalau dah namanya disabled ataupun special need kid ke apa, dan nama dia gitu kan. So kita yang sihat ni, kita just besarkan hati kita lah. You know like besarkan hati kita, be a better person lah. Correct. Okay, never mind nanti. It's okay, you can park, you know. So if we have this kind of culture going on, I believe that InsyaAllah masyarakat kita ni lebih harmoni lah kan. Because sekarang pun dah pressure macam-macam hal kan. Satunya saya pun rasa bersyukur. Singapore ni the best country yang I think accessibility untuk orang-orang yang handicap, wheelchair, stroller easy. Ke mana-mana. Now, I think diorang dah try buat MRT di everywhere no. Try nak buat macam easy for family untuk pergi mana-mana dengan stroller. Jadi kurangkan pakai kereta. Kan? Betul tak? Betul. Just pakai public transport. You pakai bus, pakai MRT. Kalau boleh keluar rumah aja dah, terus dah nampak MRT. Kan? Betul tak? So kalau boleh, diorang nak semua orang-orang yang meaning kalau ada yang pakai wheelchair tu feel tak payah terkongkong duduk dalam rumah aja. You just go out. Nak bergaul dengan family kat luar yang pakai wheelchair tu actually okay. Because Singapore ni is very good country yang boleh pergi ke mana-mana. Even PMD pun boleh masuk bus. Betul.
Senang kan? So Uncle just press button aja, benda tu turun, nanti driver datang bukakan, so dia naik. So semua ke mana-mana nak, daripada Boon Lay ke Pasir Ris ke, betul, ke Orchard ke airport ke, yang penting kena charge lah, betul lah. Jadi yes, betul. jadi tak mati kat tengah jalan kan kalau PMD tu. So the thing that kita nak emphasize pun, cara kita menghakimi lah, penghakiman kita terhadap anak-anak istimewa especially the main focus dia kita nak cakap untuk anak-anak istimewa lah. Correct. Orang yang kita nampak kadang-kadang ada pakai oxygen tank ke apa ke, kita try to spread like love lah, spread kasih sayang pada anak-anak ini, even though we seeing the parent macam fierce ke apa, kita jangan tengok dorang, kita tengok anak itu sendiri. And we welcome them with a open heart. We will make them feel that they are a part of the community also. Okay, macam it's something beautiful lah pada saya lah. Kalau you buat benda yang baik, you akan feel rasa macam happy yalah. Macam Amin cakap, bestnya dah dapat tolong orang yang istimewa. Manalah tahu itu anak syurga. Betul. Orang-orang syurga tu kat sana nanti dia tanya, dia macam jawab. Korang tak heran ke benda yang anak syurga ni kadang-kadang kita macam halau, macam kelakar lah kan. Ini aku talk about orang kat luar. Kalau orang buat kita, mesti kita tahu macam mana nak handle. Cuma kita bila nampak orang kat luar ni, bila kita nampak anak istimewa tu, sepatutnya kita macam feel like, Masya Allah, a part of syurga is here lah. It's angel. Dari segi pemikiran lah. Dia memang angel tau. Diorang ni adalah angel. Diorang tak buat salah tak dihisap pun. Tak kalau dihisap anak-anak pun. istimewa Betul-betul. Silap nanti kat akhirat sana, diorang akan cakap, inilah orang yang tak tahu we don't know. Wallahu a'lam bissawab. So kita just share sedikit. Ada satu saya pick up from Google lah. Kalau salah, as usual, jangan lupa kasih tahu kita. Ini merupakan sebuah hadis daripada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang bersabda, kau tengok, barang siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan ringankan kesusahannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. So it's again benda-benda yang daripada dalil-dalil yang kita pick up, yang kita jadikan sandaran dalam hidup kita, daripada Quran dan juga sunnah. Ini something yang really simple that we can adapt as part of our life. Kita mudahkan urusan orang. Okay, kita give way, even though kita tak dapat the right of way lah, whatever lah. Yang balasnya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Akan digandakan kita punya pahala dan sebagainya. So we really hope that masyarakat will start to understand and accept lah. Jangan lupa untuk kita faham juga the parents punya struggle. How are they coping. Kita datang, kita tanya, Assalamualaikum, anaknya comel sakit apa gini-gini, awak apa khabar, instead of kita tanya soalan yang macam menyirap, anak awak ni asal ni ada problem apa ada, macam tak reti, duduk diam je. Jangan tahu, because nanti benda tu berbalik pada orang yang tanya macam gini, nanti kau sendiri rasa malu tau. Kalau Allah tak uji kalian dengan anak istimewa macam gini, better jangan cakap, meminta. Bukan tak ada orang nak minta pun anak istimewa. Jangan sampai the thing turntable lah. Jadi because kita harap pun yang terbaik. Jadi we just want to create like awareness, kasih orang faham. Jangan kita asing-asingkan anak-anak istimewa ni. Kalau kita ada sahabat kita ke apa, bawa lah anak kau. Tak apa, aku bayarkan lah duit teksi untuk anak kau. Example lah, something that we macam kasih diorang semangat untuk be a part of the masyarakat balik tau. We just don't want them to feel left out lah, and rasa sedih, ujian, stres tau, duduk kat rumah, member lain kira show je anak sihat walafiat, dapat pergi Sunway Lagoon ke mana, anak kau tak boleh. I mean it's something yang stressful kan. Jadi kita learn to faham, kita call up. Okay, jom boleh aku datang rumah kau, nak jumpa anak kau lah, nak main dengan anak kau. Why not? Something like that lah. So dia satu benda yang I think quite important also lah untuk kita terapkan dalam hidup kita.
terlalu important lah benda ni. It's important for us also. So kepada yang meminta Syayu Podcast untuk menerangkan untuk dengar kita punya thoughts, so hopefully you are satisfied dengan kita punya. Maksudnya macam okey lah, insya-Allah lah kepada yang faham benda-benda gini, terima kasih kerana memahami keluarga ataupun anak-anak tu. Sebab bukan mudah. Kita yang melalui ini pun first time macam quite susah juga. Betul. Sama kalau kita tak ada transport sendiri, so terpaksa ambil public kan. So macam suami saya cakap, dia tak selalu dengan saya. So yang selalu berhadapan ni adalah saya. Kadang-kadang aku tak boleh lah kalau aku of course memang kita ni marah, tapi kita ni kawal kemarahan bukan kita. Sebab saya nak cakap anak saya je istimewa. Before kita ada anak pun, bila kita tengok orang treat anak istimewa pun, kita menyirap juga. Cakap macam tak ada. Cubalah pakai akal lah kan. Sikit tengok budak tu macam gitu pun kau. Alah, nak one to one pun dengan budak ni tak ada standard lah kan. Budak tu kan memang budak dia tak sedar apa yang dia buat, apa yang dia punya perlakuan tu macam mana. Habis korang pun takkanlah nak budak tu macam pun nak judge macam gitu. Kesian lah. Macam betul. Tak bagus lah. It's actually not good for us lah. I mean, kalau boleh jangan suka judge keluarga yang ada anak macam gitu. It's not easy. You've got nothing nice to say. Jangan cakap. Doakanlah. Just doakan untuk mereka. Cicil So kita masih dalam mood raya ni. Kita nak ucapkan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya pada korang semua. Semoga korang punya jalan raya berbahagia. Jadi jangan lupa, bukan kita saja berada di bumi ni, ada juga orang-orang lain sekeliling kita. Jangan kita lupa nak buka mata kita. Mungkin kita ni kan, fikir kita ni terlalu sempurna. Tapi sebenarnya ada juga yang sempurna. Kadang angel tu pun sempurna juga sebenarnya dia. Cuma dia dilahirkan begitu. So accept dia dalam dunia ni. Dia adalah sebahagian dalam bila hidup kita orang juga. dengan special need ni semua nak cari pasal. Bila dengan macam special force kan takut pula. Sometimes kan kalau I jalan, I tolak Afan ni stroller, I sengaja turn dia punya special need tu. Sebab dia punya tag tu kan special need dengan EasyLink. Ada badge kan. Special need kan dia orang ada badge dia orang sendirilah. So sometimes I put together with the EasyLink. So I always turn, so orang faham yang budak ni I tengah tolak ni special ni. So kalau kau nampak different ataupun something baru kadang-kadang weird muka kan, orang berubah sikit macam cakap sorry, he is special ni. Dan macam semua macam okay. Penat tau. Kalau every time bini nampak Dini muka lain, sorry special. Special. Sebab kadang-kadang bukan I tak nak. Dia cakap kenapa tak nak just bawa dia pimpin dia. Dia ni aktif. Afan ni aktif gila tau. So kalau I terlepas tangan, dia pergi tempat orang, dia kacau, I pun takut dia memegang something. Nanti I terpaksa minta maaf dengan dia pasal takut dia ambil barang orang tu ke apa ke. Dia tak sedar. Jadi dia tak kenal part of it as parent yang mungkin ada anak istimewa pun, again kita really anjurkan jangan macam pendam-pendam rasa malu nak bawa keluar anak semua. Jangan. Anak-anak tu pun nak tengok matahari, nak keluar juga. So maybe we can learn lah kan, kita tengok YouTube ke apa, macam mana kita nak react lah pada masyarakat luar ni kalau mungkin yang tak tahu macam mana. So my wife kira dah experience dah lama kan, dah macam-macam jenis muka dia dah tengok, expression dan sebagainya. So dia pun tak penat nak kena cakap. Tapi as a community yang sihat ni, kalau kita nampak diri kita sihat walafiat ni, kita pun kena ada satu responsibility untuk kita cuba faham dorang juga. Jadi seiringan, you know, macam betul. Seiring dan sejalan dia. Dan sebagainya lah. So kepada anda semua, ribuan terima kasih sekali lagi yang support kita di YouTube dan juga Spotify. Teruskan tolong kita like, tolong kita share tolong subscribe, paling penting. Subscribe, everything. Kalau boleh buat apa je kat tempat page yang korang tengah tengok tu, buat lagi tekan-tekan macam-macam. Betul, tekan je. Tak nak kisah. komen macam-macam, you nak give topik pun kita orang pun accept. Sebab kadang-kadang kita pun dah mati akal juga kan. Kadang-kadang apa topik kita nak bawa. Tapi kalau sebab you guys ada bagi topik yang baru, kadang-kadang kita pun tengok juga apa cerita-cerita baru kita akan follow juga. Kita try lah. So thank you. Terima kasih korang. And sebelum kita tutup, jangan lupa penaja khas kita bagi episod kali ini daripada Fizzy Fizz, the property
Big Papa. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan pasal jual beli rumah, nak tanya pasal hartanah dan sebagainya, member kita ni ada lebih daripada 15 tahun experience and recently menang banyak award award Alhamdulillah kita top achievers tau. Jadi bukan sekadar nama saja, beliau ni merupakan ejen yang so far kita dah tengok amanah dan sebagainya. Cepat. Yang paling One more important thing is cepat. Dia cepat reply. Bukan apa. As a service provider, I think it's very very important untuk tapi kita tunjukkan. Ganggu tengah malam-malam tengah tidur. Kalau minat agak-agak. Dia sengaja nak try. Kita try. Betul ke ni? Betul ke cepat? Sekali tapi kalau dia jawab pagi itu jangan. Kalau dia jawab kira power lah. So jangan lupa untuk support brother kita. Korang boleh tanya apa-apa inquiries tentang urusan jual beli hartanah bersama Fizi Fiz Ejen Hartanah. Hubungi beliau di talian 91299912. Ejen Fizi Fiz, ejen pilihan anda. Jadi sebelum kita tutup, kita jangan lupa kita sekarang nak start to cuba ambil sikit. Kita nak introduce dengan korang from AS Bake, Nutella Tarts dan juga Hershey Chocolate Chip. Nampak? Right? Okay, so basically this is our product dah 4 tahun dalam market, known as AS Bake, Ayu and juga Syah. Okay, daripada Shopee pun ada. So kita nak promotekan dekat korang, siapa-siapa yang bantu kita like, share, komen, ambil gambar. Korang WhatsApp Ayu 815-764-72. Kita bagi 10% promotion. Diskaun. Boleh lah. Semarang. Just to share dengan korang something yang korang dah support kita. Kita ingat pun kita macam nak give up juga bikin podcast ni. Sekali dapat start to learn something new dan sebagainya, makes us kira very very happy lah. Jadi jangan lupa untuk support kita punya produk juga. Bila korang support ni, korang support kita. Macam itu. So insyaAllah kita berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik. Jangan lupa untuk DM kita orang kalau ada idea apa-apa topik yang korang nak share. InsyaAllah kita boleh share bersama Syah dan juga Ayu. So kita jumpa lagi pada lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yo, selamat datang ke Vibe. Ini Syayu Podcast, tempat kisah pun tiba. Saya Syah, ini Ayu, kami cara dari hati. Kisah hidup sebenar, itulah yang dicari. Kau ada luka, ada impian, nak luar rasa. Jom kemai, lepaskan segala beban jiwa. Tiada lakonan, semua jujur dan nyata. Setiap kisah bersinar, penuh masa. Duduk santai atau masuk bersembang. Ini Syayu Podcast, mana gang yang tenang.